Saya jumpa satu perkara yang orang kaya buat setiap hari, tapi orang biasa tak buat. Apa tu? Orang kaya setiap hari mereka track duit mereka. Mereka tahu duit masuk berapa, keluar berapa dan berapa ada dalam akaun. Orang biasa mereka tak tahu. Mereka cuma tahu gaji masuk, lepas tu entah duit pergi mana. Kamu fikir itu kecil? Tak ada. Kalau kamu tak track duit kamu, kamu tak boleh control duit kamu. Kalau kamu tak control, duit kamu akan control kamu. Jadi, satu perkara yang boleh kamu buat hari ni, download aplikasi untuk track duit. Setiap hari, 5 minit je, kamu track duit kamu. Lepas 1 bulan, kamu akan terkejut. Kamu akan jumpa duit kamu pergi mana. Lepas tu, kamu boleh potong perbelanjaan yang tak perlu. Orang yang track duit, mereka simpan lebih banyak. Orang yang simpan lebih banyak, mereka invest lebih banyak. Orang yang invest lebih banyak, mereka jadi kaya. Jadi, mula hari ni, track duit kamu.